Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada segmen bedah buku kali ini, saya akan membentangkan novel yang bertajuk Khalid bin Al-Walid, Pedang Allah yang Terhunus, karya Abdul Latif bin Talib. Novel ini mengisahkan kehidupan Khalid Al-Walid, seorang panglima tentera Quraisy yang menentang agama Islam sebelum ia memeluk Islam. Beliau mula memeluk Islam pada tahun ke-8 Hijrah selepas perjanjian Hudaibiyah. Beliau mula menyedari tentang agama Islam dan berasa kagum dengan akhlak Rasulullah SAW. Dengan keberanian, kesetiaan dan kebijaksanaan dalam merancang strategi serta keikhlasan dalam berjuang, beliau telah berjaya menumpaskan ramai musuh. Antara pengajaran yang diperolehi daripada novel ini termasuklah kita hendaklah berjuang bersungguh-sungguh dan ikhlas dalam setiap perjuangan. Saya Muhammad Syahmi bin Zainizal melaporkan segmen bedah buku kali ini.